Okey, jom kita mula soalan yang nombor 2 pula. Tukarkan setiap yang berikut kepada radian. Berikan jawapan yang betul kepada 3 tempat perpuluhan. Tadi, soalan 1 kita buat daripada radian kepada degree. Kali ni daripada degree kepada radian. Dan kita refer nota yang awal-awal tadi. Kalau degree ke radian, kita akan guna pi per 180. Okay, jom tengok soalan pertama. 76 darjah nak ditukarkan kepada radian. 76 kita darabkan dengan pi per 180. Disebabkan 76 ni tak ada pi, jadi nak tak nak kita kena tukarkan pi nya dengan 3.142. Sebab kita tak boleh nak potong. Jadi bila awak tukar radian, tekan kalkulator, awak akan dapat 1.327 radian. Jangan lupa 3 tempat perpuluhan sebab soalan tadi ada mention. Berikan jawapan yang betul kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, untuk soalan B, 139 darjah. 139 darjah nak ditukarkan kepada radian, darab je dengan pi per 180. Tekan kalkulator, awak akan dapat 2.426 radian. Okey, untuk soalan C pula, 202.5 darjah nak ditukarkan kepada radian macam biasa lagi, darab je dengan pi per 180. Awak tekan kalkulator, akan dapat 3.535 radian. Okey, untuk yang D ni, dia agak pelik sikit sebab dia tak guna darjah biasa. Dia guna darjah dan minit. 320 darjah 10 minit. Awak boleh guna dua cara. Awak nak tukar dia kepada darjah dulu, macam ni. Ataupun awak nak terus je guna ni. Sama je dua-dua jawapannya nanti. Awak tekan kalkulator macam biasa lagi. Kita dapat pi per 180. Pi ni kita dah tukar. Nanti akan dapat jawapan yang macam ni. 5.589. Itu untuk soalan nombor 2.